Sebab teknologi ni dia 7 tahun dulu yang kita tahu pun tak sama dengan 7 tahun yang baru ni. Dia sama tapi tak serupa. Cara dia tu mungkin berbeza kan. Cara buat kerja dia tu berbeza. Yang last memang tinggal doa je. Dia doa Doa je. tu senjata. Doa tu senjata orang Muslim. So, So macam penting punya doa ni. Kadang-kadang kita fikir macam kita dah buat semua betul lah. Config betul, itu betul-betul. Kita lupa doa. last doa je. Ya. So kadang-kadang sampai satu tahap kalau kita sebelum kita pergi cuti panjang kan. Esok cuti, sebelum kita balik keluar pada office pun kita masuk bilik server dulu. Kita ni kan cuma kita minta pertolongan Memudahkan lah. memudahkan urusan tu je. Betul. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar Cik Azam? Alhamdulillah sihat. So, untuk podcast Jambu Frame minggu ni, saya bawakan lead IT infrastructure yang dah berpengalaman lebih 7 tahun dalam bidang IT. So, sahabat lama saya. So, kita nak tahu berkenaan dengan IT infrastructure ni. As you know, lead infrastructure ni skop dia luas. So, dan Cik Azam adalah orang yang sesuai lah untuk kita punya podcast minggu ni. So, sebelum tu Cik Azam kenalkan dulu diri secara ringkas dan daripada mula belajar dan macam mana boleh berkecimpung dalam bidang lead IT infra ni. Silakan je. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Pada semua Jambu Frame podcast penonton. So nama saya Muhammad Azmuddin Hambali. Dalam bidang IT total 14 tahun dalam bidang IT. Yang 7 tahun Cik Zaini cakap tadi tu dia lebih kepada lead untuk IT infra lah. So macam mana saya start berkecimpung dalam IT? Untuk IT ni saya mula rasanya daripada berminat dalam IT lah. Daripada sekolah menengah lagi. So maksudnya dekat sekolah menengah tu dah ada pendedahan sikit lah pasal berkenaan dengan IT. Ada pergi kelas komputer, salah satu. Itulah titik mula IT. So kalau untuk yang memang fokus belajar IT ni dalam bidang IT ni bila sekolah menengah tahap 2. Maksudnya yang untuk ke SPM tu, tingkatan 45 kan. So time tu ada pengkhususan untuk mata pelajaran teknologi maklumat. Pilih IT lah untuk cuba IT sebab macam menarik kan. Okay. Itu titik mula. So lepas tu teruslah belajar masuk universiti pun IT dan kerja pun dalam bidang IT. So, maksudnya career tu memang pada kelas menengah tu memang untuk IT lah. So memang dapat. Dalam bidang IT, adakah dia dah terus buat infrastruktur ataupun kerja-kerja IT lain? Saya belajar universiti awam lah. So first kerja selepas grad, saya kerja berkaitan dengan IT tapi bahagian support. Dia tak adalah terus masuk ke bahagian sebab infrastruktur ni macam luas kan. Dia ada support daripada segi application, ada support user, maknanya bekerja more dengan user lah. Banyak berhubung dengan user. Maksudnya support ni technical support untuk end user macam repair PC, printer betul. gitu. Betul Cik Zani. Okey. So, macam kerja asas lah Cik Zani. Kerja asas lah. Sebagai seorang IT, itu first job lah kita kena buat kan. Itu rasanya perkara yang pertama kena buat. Itu lah. Sebelum dia pergi lebih jauh kan. So bahagian IT, benda itu. So selepas berapa tahun buat kerja technical support tu sampai dia pergi ke next step? Adakah dia terus jump pergi ke IT infra punya lead? Saya dapat satu post yang memang related dengan spesifik sikit. Network yang jaga bahagian networking, spesifik sikit. Kalau nak bezakan antara yang saya lead infra dengan yang saya yang bukan saya lead, 7 tahun saya bekerja dalam bahagian IT infra, tapi yang itu bukan saya lead lah.
lagi another 7 years tu IT infra, yang itu saya lead. Maksudnya Itu ada progression lah daripada technical support, dia pergi kepada network engineer, kemudian baru dia jadi infrastructure lead lah sekarang. So saya punya jenis ni infra ni dia saya ada network, ada server, ada lepas tu ada related dengan End user. security, end user. Saya Nampak alhamdulillah habis lah lah. saya sentuh, saya adalah pengalaman sikit sentuh apa tu domain-domain ataupun bahagian-bahagian IT yang tertentu ni pada zaman tu lah, pada masa tu. Sebab sekarang ni kalau kita tengok IT dia dah jadi spesifik kan. Betul, Kadang-kadang specialist. you jaga network je. Betul. So you tak jaga server. Dia dah lebih spesifik. Masa-masa tu lah. Mungkin ikut organisasi lah. Tapi pada masa saya kerja tu kebetulan saya jaga banyak benda lah. General lah dekat situ. Cuma saya memang lebih kepada network. Okay. Dia punya forte tu memang network. Maksudnya kalau kita belajar, kita buat banyak benda ni sebenarnya lagi advantage lah kot. Bila kita buat career journey, kita boleh dapat lebih lagi dekat luar lah. Dari segi expertise, sebab kita boleh buat semua benda. So sekarang ni pun company banyak buat multitasking. So dia akan cari orang macam Cik Azam ni lah, terus calon ni. Dia macam boleh dikatakan bertuah lah. Maksudnya kita boleh belajar banyak benda kan. Okay. Cuma saya lebih kepada network. Tapi yang lain saya tahu juga. Macam tu lah. Sebenarnya dia membantu. Sebab apa-apa masalah berkaitan dengan IT ni dia akan pergi ke network dulu. Faham. So kita kena tahu perkara lain supaya boleh membantu kita untuk settle masalah tu. So masa mula-mula masuk network kan, 7 tahun pertama tu, apa benda yang paling susah sekali masuk network tu? Sebab lepas grad masuk kerja, lepas tu kena buat kerja-kerja end user, lepas tu kena buat network. Network ni benda yang saya rasa macam dia jadi second level. Dia kena buat switches, kena buat firewall kan. So apa benda yang paling susah kali time tu nak buat? So bila kita dapat kerja yang memang pengkhususan, sebab dekat kita belajar pun memang bahagian network. Faham? So bila saya masuk je kerja yang spesifik, 3 bulan pertama tu memang Gagal nak kena cari balik apa yang kita belajar dulu. Walaupun tak sama tapi dia serupa. Okay. Kena configure. Bahagian network ni ada satu benda yang mungkin masa zaman belajar tu dia rasa macam susah betul nak buat benda ni. Betul. Kira subnet ni. Okay. Kan /24/22 time tu memang time belajar pun jam. So bila kita masuk kerja pun ada lagi benda tu, cuma dia taklah macam belajar kena ambil ujian ke apa kan, boleh refer. Itu Faham. struggle kat situ awal-awal tu. Faham. Itu memang itulah paling challenging lah, sebab kalau budak network kalau tak tahu /24, /23, /22 tu tak payah buat boleh lupa kalau kan. Zaman buat end user je lah. Zaman sekarang mungkin mudah sikit. Ada tools kan yang dulu masa belajar. Lihat kita nak kira kan. Kita nak buat network tu kan. Kelas A, kelas B, kelas C time tu pun jam. Bila masuk kerja ada juga benda tu. Nak tak nak memang ada, tak boleh lari. Masa mula-mula pegang network, ada berapa orang dalam team tu? Sebab cerita tu macam menggagau sangat tu, macam susah sangat nak kena settle dengan itu ini kan. Dulu awal-awal saya masuk kerja, kekurangan pengalaman sebab dalam IT ni dia ada dua kan, satu klien, satu vendor kan. Betul. So cuma saya tak pernah untuk yang bahagian network ni lah, saya tak pernah bekerja di pihak vendor. Faham. So saya terus masuk klien. So dia ada pro and cons lah. So kalau dekat vendor ni dia lebih banyak dia punya exercise dia tu. Sebab dia nak kena melayan klien. Faham. Cuma klien ni dia tak adalah sebanyak vendor untuk kita buat exercise configuration. Dia lebih kepada apa nak buat, macam mana nak buat, tapi kena tahu apa yang dibuat.
Maksudnya klien ni supaya dia macam koordinator lah. dia Dia macam macam kawal selia lah, kawal kawal selia lah. selia. Dia lebih Governance lah, kurang governance. governor. Dia kena tahu, uh, dia kena tahu nak configure, dan dia kena tahu apa benda yang dia nak, untuk dia tengok vendor tu kan, supaya check and balance tu ada. So that's why bila saya masuk tu, klien ni kadang-kadang dia punya setup team dia tak ada besar mana. Dia mengikut keadaan kan. So tapi ada bantuan daripada vendor, dia ada bantuan-bantuan tertentu lah. Cuma kita punya side macam nak tak nak, kita kena tahu, kita kena menggagau jugalah awal-awal tu. Penting vendor yang ada capability untuk assist klien ni lah. Sebab saya faham kalau vendor ni dia dapat projek kan. So dia memang nak tak nak dia kena assist klien tu lah, sebab at the end nanti dia tak boleh dapat kontrak balik kan. Apa pengalaman ataupun cabaran masa jadi network? Sebab sekarang kita cerita pasal bahagian 7 tahun pertama dulu. Okay, nanti penggal pertama. Okey. Nanti baru cerita pasal penggal kedua pula. Okey. So kita apa pengalaman pahit ataupun pengalaman pahit ataupun insiden yang rasa macam ni memang tak boleh lupa ni. Ini hari-hari kata apa, hari bencana, hari gelap lah. Sebagai seorang network ni. Tak kisahlah masa buat projek ke, masa jaga operation ke. So ada tak satu atau dua cerita? Adalah beberapa. Cuma tapi biasa kalau bahagian infra network ni memang kenangan pahit pada masa yang sama kekasih gelap. Kenapa saya cakap macam tu? Dia punya pahit dia memang besok nak cuti, malam tu memang akan pahitnya. Dia memang malam tu lah dia akan tiba-tiba ada down, benda A tak jadi. Itu memang tak tahulah, dia memang common lah. Dia rasanya kalau tanya budak-budak network, rasanya experience tu most of the budak-budak yang network ni memang akan rasa. Betul. Kadang-kadang kawan saya pun 2-3 orang lah, bila kita tanya esok nak raya, malam tu. Sebab saya pernah adalah beberapa kena pahit, kadang-kadang kita dah balik kampung cuti kan. Okay. Malam tu lah buat hal. Balik raya? Cuti panjang ke, faham. Cuti pendek ke, kadang-kadang yang hari besar pun ada. So kita terpaksa patah balik, settle tu, patah balik kampung. Maknanya pahit ni lebih kepada ke arah insiden-insiden yang terjadi kepada waktu yang tak sepatutnya. Masa dah balik kampung, kita pun dah, orang kata kita tak fikir pasal kerja-kerja ni, nak balik kampung, nak cuti kan. Tiba kena patah balik KL tu, apa rasa time tu? Dalam hati tu nak kata tak marah tu tipu lah kan. Mestilah akan ada rasa sikit tu, akan rasa macam kecewa. Patah balik bagi office tu boleh settle lah isu tu? Selalu insyaAllah settle lah, cuma ambil masa lama atau sekejap lah. Cuma biasanya kalau bahagian IT ni, 14 tahun saya dalam IT. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua kan. Saya pergi mana-mana, saya akan bawa laptop. Okay. Saya balik kampung ke, saya pergi cuti ke, saya mesti akan bawa laptop. So itu pun salah satu kepahitan jugalah kadang-kadang. Itu saya akui, sebab ramai budak-budak IT ni kalau pergi cuti pun laptop mesti bawa sekali. Laptop tu dah macam IC dah. Betul. So itulah, itu salah satu perkara-perkara yang kadang-kadang dia pahit tapi dia seronok. Maksudnya dia seronok sebab itulah kehidupan dia. Dia akan rasa kita bawa tu bukan sebab kadang-kadang bukan sebab kita macam terpaksa bawa, sebab kita rasa tanggungjawab tu lah. Lebih kepada tanggungjawab. Sebab kalau kita tak bawa laptop, ada apa-apa jadi, dia akan balik masalah tu kat kita balik. Itu yang mahal tu, tanggungjawab kan. Betul. So kita nak kena pergi cari laptop, nak kena susah. So tanggungjawab punya, orang kata, betul, bekerja ni salah satu ibadah kan. So kita bawa je. Kalau untung ada rezeki, okey lah laptop tu, kita tak buka lah. Cuma kalau dia tak kena hari time tu, terpaksa dia buka. Buat perangai, buat perangai, kena buka. Isu dia pasal IT, pasal network, pasal downtime, semua benda tu lah. Tu menyebabkan jadi disaster lah dekat pada orang network, orang IT ni. Itu kalau kita tengok, kadang-kadang kalau ada dekat video kan, yang
yang last memang tinggal doa je. Doa tu senjata orang Muslim. So So macam penting punya doa ni. Kadang-kadang kita fikir macam kita dah buat semua betul lah. Config betul, itu betul. Kita lupa doa. last doa je. Ya. So kadang-kadang sampai satu tahap kalau kita sebelum kita pergi cuti panjang kan, esok cuti, sebelum kita balik keluar pada office pun kita masuk bilik server dulu. Kita Memonolog lah. Menolog dulu, sentuh gosok dulu kan benda-benda yang patut kat situ kan, supaya sejuk kan. Okey. Cuma kita minta pertolongan memudahkan urusan tu je. Betul. Sebab kalau dia problem, kita duduk jauh beratus-ratus kilo nak patah balik, oi demam tu. Okey. Tadi kita cerita pasal 7 tahun pertama jadi network engineer. So sekarang 7 tahun yang berikutnya, semester 2 lah. So 7 tahun berikutnya jadi lead IT infrastructure ni. Adakah dengan company yang sama ataupun Cik Azam ada pergi dapat offer lain? 7 tahun pertama daripada kita fresh sampai 7 tahun. So banyak pengalaman, banyaklah ilmu kan yang kita belajar untuk bekal kita untuk seterusnya. So 7 tahun kedua saya di company yang berbeza lah, company lain, company B. So apa-apa yang saya belajar 7 tahun pertama tu kita gunakan untuk 7 tahun kedua. So benda tu bermanfaat lah. So banyak benda yang berguna lah. Berguna. Maknanya 7 tahun pertama tu untuk kita atau untuk saya belajar selok-belok macam mana kan, A, B, C, D kan. Faham. Banyaklah kawan-kawan, cikgu-cikgu 7 tahun pertama tu ajar. 7 tahun kedua tu saya jaga network, server, backup, boleh dikatakan macam ke arah management sikit lah. So sebab ada involve planning, ada involve strategi. Dia bukan sekadar teknikal lah, dia dah masuk ke management. Bukan dia dah lebih kepada macam gitu kan. So perkara baru yang mungkin 7 tahun pertama tu dia tak adalah mendalami sangat kan. So 7 tahun kedua tu kita kena buat. So itu beza dia. Bila kita kena buat, macam biasalah kan, memang kena menggagau jugalah. Sebab kita dah tukar, kita dah alih daripada kita buat teknikal kepada kita teknikal dan tambah lagi satu perkara yang kita tak biasa buat. So benda tu pun so tanggungjawab dia lebih lah. Dia punya responsibility tu tanggungjawab kita tu lebih sikit daripada apa yang sebelum ni. Sebab orang cakap gaji ni ikut tanggungjawab. Lagi tinggi tanggungjawab, lagi besar gaji tu. Okey. Apa, faham? 7 tahun kedua, bila kita pergi tu, kita kena mendalami sikit lah. Biasalah ada pergi training sikit. So, setahun 2 tahun pertama tu memang belajar balik lah perkara-perkara. Sebab teknologi ni dia 7 tahun dulu yang kita tahu pun tak sama dengan 7 tahun yang baru ni. Dia sama tapi tak serupa. Cara dia tu mungkin berbeza kan. Cara buat kerja dia tu berbeza. Boleh cerita sikit sama tak serupa tu macam mana? Saya pun nak faham. Dia kadang-kadang contoh server. Dulu kita bermain dengan physical server kan. Faham. So bila kita move, dia bermain dengan virtual server. So itu pun dah beza. Tapi masih server lagi lah. Tapi server. Dia sama server. Cara nak jaga, cara nak belai dia tu. Masalah dia pun berbeza. Adakah benda yang lebih baru tu lebih bagus dan lebih mudah daripada Cik Azam ni? Perspektif. Kalau ikutkan saya punya view lah kan, dia memudahkan dan efisien lah orang cakap. So efficient contoh kalau contoh dulu masa 7 tahun pertama kita jaga banyak betul rack kena jaga. Banyak betul server kena jaga kan. Physical server, bertingkat-tingkat server. Kena tengok. So tapi 7 tahun ke depan tu, saya bagi tahu gap dia punya lebih kurang lah. So 7 tahun ke depan tu, dia dah lebih kepada virtual kan. So rack pun yang dulu mungkin 7-8 rack, sekarang tinggal 3-4 rack. Faham. Dalam satu rack tu pun, kalau dulu satu rack penuh server kan. Betul. Daripada atas sampai ke bawah. Dalam berat pula tu. Rack tu mungkin sama je tinggi dia 42U. Tapi isi dalam dia tu bukan full. Mungkin paling kuat pun 5-6 tengok kapasiti organisasi tertentu lah kan. Tapi dia
dah sikit dah bermain dengan fizikal. Tapi virtual server tu banyak. Adalah masalah-masalah lain jugalah bila kita bermain dengan virtual server tu. Tu teknologi berubah. Okay. So kalau dia makin efficient, maksudnya dia banyak save cost, energy saving. So benda-benda tu Betul. dari segi sustainability tu lebih baik lah. So, sustainability. Betul. Maksudnya secara tak langsung tenaga kan, pasal elektrik ke apa. Betul. Zaman tu kita tak adalah keluar. Sekarang ayat ESG kan. ESG. ESG zaman tu tak ada lah, tapi sebenarnya kita, so bila zaman sekarang ni, hari ni, keadaan hari ni kita bercakap banyak pasal ESG kan. Maknanya dulu dia jimat elektrik lah contoh kan. Ayat dia kan. So sekarang ni lebih ESG. Bila cakap ESG, orang dah cakap ni pasal penjimatan elektrik, tenaga macam tu lah. Benda-benda salah satu kebaikan ni lah. Okay, masa duduk dekat lead IT infrastructure ni, saya nak tanya juga pengalaman pahit ni, cabaran yang ada kat situ. Saya nak cerita-cerita bencana ni, cerita pahit ni. Mesti ada kan? Cuma tapi bila kita 7 tahun kedua ni, dia ada satu lagi yang berkaitan dengan strategi untuk kita enhance apa benda yang ada kan. So pahitnya biasanya bila kadang-kadang kita punya proposal tu mungkin ditolak atas perkara-perkara tertentu kan. So kita kena buat balik proposal kan. Bergaduh-gaduh ni setakat ni tak ada pula dalam ingatan saya ni. Gaduh dengan shareholder ke, gaduh dengan management ke? Kadang-kadang tu dia tak adalah gaduh kan. Berbeza pendapat tu biasalah. Okey, baik, sebelum kita teruskan podcast ni, untuk makluman, podcast ni ditaja oleh Potos Premium Refurbished Laptop. Okey, syarikat ini dia orang jual laptop refurbish, business model tip top, terus boleh guna, terus boleh pakai. So kalau you berminat, boleh klik link description ataupun hubungi nombor tertera dekat skrin sekarang ni. Alright, tadi kita cerita pasal pengalaman baik lah, challenge. So ada pengalaman manis juga kan masa dekat jadi lead IT infrastructure? Mungkin pernah dapat appreciation ke, pernah dapat token ke, ataupun pernah dapat something lah daripada management, penghargaan untuk project completion. Untuk network ni ada satu masa belajar dulu, itu ada satu certificate. Lepas tu yang saya banyak attend training. Dulu masa belajar certificate apa dapat? Network lah, sebab kita memang fokus, saya memang belajar untuk fokus network kan. 7 tahun kedua tu saya banyak join training lah. Bila time nak ambil certificate tu, kadang-kadang ada banyak-banyak perkara yang mengganggu kan. Dia jadi tak ambil, lalas tak ambil lah. Training dah banyak pergi lah, tapi lalas tak ambil. Dia terlalu busy dah sekali, ingat begitu je. Okay, gitu je lah. Cuma kejayaan peribadi tu lebih kepada kejayaan bila kita boleh siapkan satu projek lah. Bila kita boleh siapkan satu projek dengan jayanya. So maksudnya bila kita bila kita propose satu perkara yang baru, kita shift daripada A ke B dan berjaya. Itu yang manisnya lah. So maknanya kita tukar teknologi, kita tukar apa equipment kita pakai. So benda tu yang peribadi, itulah salah satu kejayaannya. Network ataupun jadi lead infrastructure ni, ada tak satu tools kegemaran yang biasa digunakan? Tak kisahlah tools tu, even screwdriver pun saya boleh consider tu. Dia memang satu kegemaran lah, sama ada software ke ataupun hardware ke. Tapi yang seronoknya dalam network tu, dia punya tools yang check kabel tu. Dia kadang-kadang orang yang sekeliling dia tengok, kau test apa ni kan? Tapi seronok dengar bunyi tu titit FLUKE. Kalau program application, Manage Engine. Okay. Manage Engine saya memang pernah pakai untuk Manage Engine. Tengok equipment IT kan. Okay, dia punya healthy network, punya healthy overall infrastructure lah. Kita boleh tengok sedetail-detail macam mana kita nak kan.
Itu tools tu bagus, membantu lah untuk Okay. tengok up down ke apa macam tu lah. Ini saya nak cerita sikit pasal range gaji lah. Oh lama gaji Saya tak nak cerita, saya tak nak tanya lah pasal gaji kan. Cuma saya nak kongsi sikit lah range gaji untuk IT Infrastructure Manager ni ataupun IT Infrastructure Services ni, head ataupun lead ni. Ni saya tengok dekat website job yang terkemuka kat Malaysia lah. In average dia boleh lebih daripada 5 angka. Okay. So saya rasa daripada segi progress dengan sekarang punya ekonomi dengan range gaji tu, saya rasa tak mustahil lah boleh sampai range tu kan. So apa komen Cik Azam? Oh siapa yang rasa-rasa nak Ha. memasukkan diri, menjerumuskan diri di dalam bidang ni lah, bidang IT and network ke ataupun infra. Secara generalnya boleh. Macam Cik Zaini cakap, lebih kepada 5 angka kan. 5 angka ni maksudnya Sampai 99,000 lah. kan. Tapi Dia saya tak tahulah kan. Tapi wallahualam lah. boleh, tapi dia melihat ataupun kita tengok dekat organisasi mana lah. Betul. Subjek tu organisasi. Subjek tu organisasi tu. So kadang-kadang organisasi besar mungkin range dia berbeza kan. Faham. Organisasi kecil mungkin range dia berbeza. Tapi still dia sama. Maksudnya dia still sama. Contoh network engineer sama network engineer tapi tak serupa. Macam tu lah. Oh lagi nama tak serupa. Okay. Kerja sama. Saya buat IT. Ni pun buat IT tapi mungkin gaji dia ataupun salary paycheck dia, rate dia berbeza kan, mengikut keadaan company tu lah. Tapi memang boleh. Kadang-kadang IT ni dia ada spesifik ataupun ada tahap-tahap certification dia yang memang sangat special kan. Okay. Kalau contoh untuk network ni dia sampai CCIE. Okay. Saya ingat saya lah. Ke ada lagi tinggi lah. So kat Malaysia pun mungkin tak ramai. Itu dia lain. Dia ikut jugalah level-level certification tu. Cuma kalau daripada segi pengalaman, kadang-kadang dia bekerja tu mungkin pengalaman kan. Daripada dia mungkin tak ada certificate sampai ke 10 tahun ke depan. So gaji akhir dia mungkin boleh lebih daripada apa Cik Zaini cakap tadi kan. Okay, kalau nak boleh nak jadi macam Cik Azam kan, jadi lead team macam saya. Apa sebenarnya yang dia orang kena tanamkan dia orang ataupun apa career path yang dia kena lalui? Sebab saya tengok tadi macam Cik Azam ni pun boleh progress pergi ke company B untuk dapat jadi lead network lah. So adakah semua orang IT ni satu hari nanti boleh pergi jadi lead untuk infrastructure? Boleh. Jawapan dia boleh lah. Untuk jadi lead secara overall dia macam infra kan. Infra ni luas kan. Dia ada sub-sub dia lagi. Dia mungkin lead infra dan dia boleh mungkin jadi lead sub dia tu. Lead untuk network, lead untuk server, lead untuk backup ataupun lead untuk IT related dengan security ataupun IT network. Dia ada banyak cabang kan. So pertama saya punya view lah. Dia kena ada jiwa lah. Jiwa yang besar. Oh itu mahal loh. Jiwa yang besar untuk belajar, untuk faham, untuk terima hakikat. IT ni kompleks kan. Dia kena terima hakikat kadang-kadang. Dia jiwa. Satu lagi seni, jiwa dengan seni tu. Lagi kalau macam network kan. Dia kena faham network tu. Betul. Daripada A sampai Z. Dia kena bercinta lah dengan network tu. Dia kadang-kadang untuk selesaikan satu masalah tu, kadang-kadang tak perlu configure pun. Okay. Mungkin percaya atau tidak kan. Sebab tu orang cakap orang IT ni dia magician tau atau bomo. Kadang bila kita call the problem, orang IT datang tengok dah settle masalah tu kan. Dia kadang-kadang tak perlu configure, tak perlu apa. Dia kadang-kadang dia tekan satu button magic. Okay. Kan. Dia tekan satu button magic. Kau tekan button tu, dia on balik, elok lah lepas tu. Macam tu lah. Kadang-kadang dia ada sampai karakter macam tu.
So untuk jadi So boleh maknanya review lah button tu. Button magic tu. dia button restart je lah. Oh, restart ya. Itu orang IT lah. Kalau saya call orang IT cakap, cik restart dulu boleh. Tu restart. Tak Ah, okey, nanti call balik ya ah. restart. Okey, faham. Cuma yang mahal atau beza dia seni jiwa dia tu. Button restart tu semua orang boleh boleh tekan. Okey. Tapi sebelum nak tekan button restart tu, berani tekan ke tidak? Ah, Kalau komputer saya rasa boleh tekan lagi. Tapi kalau ah, server network ni nak tekan, ah. 5-60 kali Dia fikir. berani tekan ke tidak? Itu yang confident level kena Okey. ada. Faham, faham. Ilmu lah, ilmu. Sebagai orang IT ni dia tak boleh lah macam bekerja sendiri. Hmm. Maksud saya bekerja macam dia je kan. Dia tak boleh. Kena Pada saya teamwork lah, lah. kena teamwork. Dia kena bekerja dengan orang lain, kena kenal, memang kena teamwork. Sebab Hmm. dia memang nak tak nak tu dia memang saling kenal mengenali. Dia memang berkait. Walaupun you budak server, tapi dekat dalam server tu dia ada juga elemen network. Betul. Dia So, bukan semata-mata server OS. so saling melengkapi lah. Dia kena ada elemen Faham. tu juga. Kalau tidak server tu dia tak boleh connected. Betul. Dia boleh hidup je. Perkara pertama kena tahu semua area dalam dia punya sub infrastructure tu. Faham? Sedikit sebanyak kena tahu, kena belajar. Okay, setuju. Then baru rasanya cukup ataupun matang lah untuk ada di position tu supaya dia memudahkan orang lain nanti. Okay. Pada saya lah. Tak menyusahkan orang. Okay, tadi Cik Azam cakap kerja ni semua orang boleh buat. So kalau kita ikut career yang betul, path yang betul boleh buat. Tapi dengan dunia sekarang yang AI punya teknologi, orang cakap, oh ini satu hari nanti dia dah akan menggantikan kerja-kerja IT. Dia tak ada dah buat kerja network, dia dah tak ada buat kerja server. Semua bagi ke AI je buat. So, apa komen Cik Azam? Adakah AI ni masih baru ataupun still kena ada orang juga untuk manage semua infrastruktur ni? Perkembangan AI tu dahsyat sangat lah, dahsyat. Hari ni kita tengok pun memang sangat dahsyat sampai orang cakap boleh replace AI macam Cik Zaini cakap kan. Betul. AI tu boleh replace orang, boleh replace kerja. Maksudnya kerja ni nanti bukan orang buat, AI buat. Tak nafikan, boleh. Memang AI boleh buat. Tapi AI pun dia adalah juga limitation. Betul. Sebab dia macam mana pun dia bukan human. Betul. Kan? Dia berfikir atas kapasiti knowledge yang ada di dalam knowledge base dia. Kalau perkara tu tak ada, dia akan buat assumption. Tapi kadang-kadang assumption tu dia tak kena dengan human punya expectation. Sebab tu kalau kita ambil contoh simple lah sekarang ni. Dulu bila kita cakap pasal AI, orang tertentu sahaja yang akan dalam segmen tu ataupun yang berbicara atau cakap pasal AI. Sekarang ni even budak-budak pun dah tahu cakap pasal AI. Tengok video pun dia dah boleh judge. Oh ni AI ni kan. Budak even 5-6 tahun pun dah boleh cakap perkataan AI tu. So tapi untuk bahagian kerja kan, ada benda yang memang AI boleh membantu dan sangat membantu. Tapi macam mana pun pada saya lah, still memerlukan human ataupun kita lah betul, untuk nilai dan dijadikan value ataupun still manusia perlu ada di situ untuk gunakan AI tu. Bukan AI tu stand alone. Maknanya dia bergerak sendiri kan. Mungkin akan datang kita tak tahu, tapi pada masa sekarang ni dia sangat membantu kita. Betul. Kan? Manusia kena ada berkaitan dengan teknikal ni. Kalau tak rasa macam tak lengkap lah kot. Tak lengkap sebab tak ada human touch tu. Human touch tu kena ada. Okay, so kita dah penutup. So dalam masa 1 minit Cik Azam boleh bagi 1 minit. Boleh bagi satu tips yang Cik Azam sendiri guna untuk especially untuk fresh grad yang luar sana yang tengah cari kerja sekarang ataupun siapa yang tengah nak mengembangkan career dalam bidang IT lah. So Jamu Frame ni kita buat khas untuk fresh grad, bakal IT, orang IT dan siapa yang berminat dengan IT. Sebab kita cuba bagi input
dalam bentuk yang santai macam ni lah, supaya semua orang boleh dapat input to IT. InsyaAllah. So nasihat Cik Azam untuk audien Jumbo Frame daripada 14 tahun Okay. punya pengalaman. Cuma dalam IT ni, pertama pada saya, jangan malu tanya dalam bidang IT, sebab tak semua perkara kita tahu. So kita kena belajar dan tanya orang di sekeliling kita, sebab IT ni dia, macam saya cakap, dia ada jiwa, dia ada seni. Sebab pengalaman tu membezakan ilmu ataupun teknikal yang ada untuk setiap orang. So kadang-kadang mungkin network engineer A dengan network engineer B belajar perkara yang sama, belajar cara teknik yang sama, tapi mungkin cara troubleshoot yang berbeza. Knowledge base untuk IT ni dah memang sangat banyak dan terlalu banyak sekarang kan. So kalau contoh, saya bagi contoh, kalau dulu kita nak set wifi ke, internet ke, orang tertentu lah kan. Betul. Orang tertentu lah kan. Sekarang ni tak payah, tak perlulah. DIY je. Betul. Kadang-kadang orang yang bukan IT lagi IT. orang bukan IT lagi IT. Kadang-kadang orang yang network engineer tu, dia tak se-IT orang tu. Faham. So maknanya ilmu tu banyak. Cuma kalau nak jadikan kerjaya, memang kena tahu semua berkenaan dengan IT sedikit sebanyak. Lepas tu untuk fresh grad, yang baru grad, jangan memilih lah. Jangan memilih. Okey, bagus. Jangan memilih. Kalau bagus, start dengan yang paling rendah. Maksudnya IT support, bukanlah masuk IT support tu, maksud saya tier yang rendah. Maksud saya dengan IT support tu perkara yang tapi saya rasa IT support ni memang first kena ada lah. First sekolah untuk kena ada ilmu kan. Asas. Jiwa IT support tu kena ada, sebab dia berhadapan dengan end user. Lepas tu dia berhadapan dengan real masalah. Real masalah tu maksudnya kalau dekat hospital, klinik ke, emergency 24 hours kan. Betul. Itulah IT support. Betul. Sebab dekat situ, kalau orang yang cedera, dia pergi situ dulu. Pukul 3 pagi dia pergi situ. Dia tak pergi dekat specialist. Betul. So maknanya IT support tu memang paling penting. Itulah first touch yang memang pengalaman yang kena ada. So kalau dapat job IT support dulu, sementara dapat betul-betul ambil. Untuk fresh graduate kena ambil. Betul. Jangan tolak cakap, saya belajar network. Betul. Takkan saya nak buat IT support. Kalau ada attitude tu, saya rasa sukarlah dia nak pergi jauh. Okey, untuk audien Jumbo Frame Podcast, so itu saja untuk session kita pada hari ini. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Cik Azam sudi berkongsi ilmu 14 tahun as a network engineer dan juga lead infrastructure. Okey, kepada audien Jumbo Frame, share, like, komen, subscribe channel ni, dan anda boleh komen juga kat bahagian bawah kalau kita nak interview lagi position lain, kalau you ada berminat nak tahu. So kita akan cuba usahakan untuk dapatkan guest kita. Okey, atau kita nak interview lagi Cik Azam pun boleh. Saya boleh invite lagi Cik Azam. Dia ada banyak sangat pengalaman. 14 tahun nak cerita dalam masa sejam, dalam masa 30 minit ni mana cukup kan. So saya rasa ini adalah satu session yang sangat baik lah untuk kita semua dapat teladan dan juga perkongsian daripada seorang technical lead ataupun infrastructure lead. Okay, Cik Azam, terima kasih banyak join kita pada malam ni. Alright, jumpa lagi. Kerana menjemput. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum.